amalan yang paling sukar amalan ikhlas. Ikhlas kita ni kerana Allah Ta'ala, itu yang paling susah. Sebab tu bila kita buat satu amalan, dia punya target atau dia punya cita-cita tu mesti mardatillah. Apa tu mardatillah? Untuk dapat redha Allah. Kalau kita buat satu amalan bukan untuk dapat redha Allah, bermakna kita tak ikhlas. Nak dapat redha makhluk, nak orang puji, nak orang sanjung kita, nak orang muliakan kita, nak orang kata kita baik, bermakna kita buat bukan untuk dapat redha Allah, tapi kita buat untuk dapat redha selain daripada Allah. Itu yang saya kata, dalam banyak-banyak amalan yang paling susah nak buat ialah ikhlas. Ikhlas kerana Allah itu paling sukar. Orang boleh kata, Ustaz, saya ikhlas derma kerana Allah. Orang boleh kata, saya datang pula ikhlas kerana Allah. Itu ada percakapan biasa. Tapi di hati siapa yang tahu? Ikhlas ni kata ulama, Allah akan beri pada siapa? Kepada orang yang benar-benar dia kasih. Kata ulama, ikhlas tu macam contoh, satu ekor semut hitam berjalan dekat atas batu warna hitam. Dalam semut hitam jalan dekat batu hitam dalam gua yang gelap dan pada malam yang gelap gelita. Siapa nampak semut tu? Seorang tak nampak. Semut warna hitam jalan kat batu hitam, gua yang gelap, malam gelap gelita, seorang tak nampak. Ikhlas. Tak ada siapa tahu. Tidak ada siapa tahu yang kita buat ni untuk siapa. Tapi kita boleh usahakan, aku buat ini semata-mata untuk Allah, untuk dapat redha Allah. Katalah kod-kod saya ke siapa-siapa pun, kalau terdetik di hati kita atau terlintas di hati kita, kita buat kerana orang, kerana makhluk, nak puji, nak sanjung, nak dimuliakan, apa kita nak buat? Cepat-cepat istighfar, astagfirullah, balik-balik kepada Allah. Aku nak buat ni kerana Allah Ta'ala. Orang puji ke, orang tak puji ke, aku buat untuk Allah, bukan untuk makhluk. Sebab tu saya kata, kalau kita buat untuk makhluk, kita kecewa. Kalau kita buat untuk makhluk, kita penat, letih, pasal orang tak puji kita, orang tak sanjung kita. Tapi kalau kita buat untuk Allah, kerana Allah, Allah akan naikkan darjat kita. Kita tak akan kecewa kalau kita buat kerana Allah Ta'ala.